Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini adik berada di Pekan Jalan Raja Muda, iaitu Alhamdulillah pemandangan begitu cantik lah. Ni awan umpama awan mendung. Jadi ini adalah sawah padi. Inilah keindahan negeri Perlis. Ada burung-burung berterbangan. Okey, mari kita ke sana. Okey, di sini ada satu sungai, iaitu sungai untuk mengajar. Okey, hari bila petang, rakyat Perlis suka mengai lah, bahasa Lohak Perlis iaitu mengai ikan lah. Okey, jom kita berjalan-jalan sia-sia. Assalamualaikum. Ni saya ni kerana tengok sungai cantik. Jadi apa nama abang ni Assalamualaikum mana? Nama saya Adi. Kalau tengok jalan saya nak Perlis tu, saya cuba kencang untuk bantu rakyat Perlis lah. Okey, nak tanya abang dari badan mana? Kalau kata asal tu daripada Kelantan. Selamat datang ke Perlis mana? Kalau abang bekerja di sini. Saya kerja di sini. Okey. Selamat berkhidmat. Terima kasihlah kerana berkhidmat untuk negeri Perlis. Ya. Bagi abang, tempat ni sesuai untuk dijadikan tempat untuk pelancongan abang lah. Tak view dia cantik. Bagi pendapat abang lah, macam mana? Kalau kata tempat ni sebab macam yang tengok saya duduk sini kan, duduk dengan family ni, satu sebab view lah. Tepi sungai, ada sana ada sawah lah. Ada sawah, ini ada bukit. Kita kata tempat nak lepak, nak santai nak release tension lah kita kata. Jadi hilang segala masalah lah. Sono sebab bukit. Ya, betul. Sebab satu lagi, tujuan yang kedua, saya untuk menyokong perniagaan. Nampaklah tempat ni. Jadi kepada rakyat Perlis ni, kalau saya tengok orang Perlis tengok. Rasa perkataan saya ni Lohak Utara saya kena. Tak. Terima kasih bang. Ya, baik-baik. Okey, jom bang, saya nak pergi ke sana bang. Okey, baik-baik, sama-sama. Saya Azuri. Abang Azuri lah. Azuri, ya. Okey. Saat ni support saya dalam anak Perlis lah. Okey, terima kasih. Okey, saya berkenalan dengan pelawak lah yang datang bersia-sia di sini. Alhamdulillah. Okey. Yang ni kita akan Assalamualaikum. Cik. Saya nak tanya kat pakcik. Pakcik asal sini? Kira orang panggil apa? Petang-petang seronok pakcik ni sebab boleh tengok apa? Sungai. Dia sini apa tempat cik kawasan ni? Jalan Raja Muda. Ya. Kalau ikut tu yang bukit ni bukit apa pakcik? Bukit Bersih Hangit lah. Kau cantik pemandangan dia. Terima kasih pakcik. Okey. Okey, kita akan ke kedai lah. Okey ni. Dan nasi lemak. Alhamdulillah bersama-sama lah kita membantu abang ni menjual, iaitu menjual makanan. Assalamualaikum. Okey. Ni ada Serina. Ni ada cabai. Kira masakan ni ada lauk-lauk lah, lauk-lauk. Itu nasi lemak lah. Okey. Kalau contoh lah untuk tempahan macam mana nak tempah?
Dekat TikTok pun ni. TikTok no. Ada nombor phone. Dia bagi nombor phone. Okey, nombor pun berapa bang kalau ni? 017 017 517 517 0518. 0518. Okey. Abang apa nama dah? Abang Abang Anas. Anas okey. Semoga merezeki abang Anas. Okey. Okey, bersama-samalah kita menyokong perniagaan abang ni. Okey, sekian. Assalamualaikum.